Tahun 1996, satu Malaysia pernah blackout selama 12 jam sampai TNB rugi 13.6 juta sebab satu stesen jana kuasa dekat Pakar Terengganu rosak and satu-satu tempat tak ada elektrik dan macam domino effect. Bayangkan waktu tu semua tempat, rumah, flat, kediaman, lapangan terbang, kedai, semuanya tak ada elektrik and semuanya bergelap. Waktu tu pukul 5.17 petang and bila blackout ni berlaku, LRT terhenti, lapangan terbang pun tergendala, banyaklah kedai ataupun perniagaan tak boleh beroperasi. Even final Piala Malaysia antara Kedah dengan Sarawak pun terpaksa dibatalkan. So ramailah peminat bola yang kecewa time tu. TNB rugi sampai 13.6 juta and peniaga atau penghilang pula rugi 123 juta. Saham menjunam teruk, ekonomi terjejas and satu Malaysia bergelap. Zaman tu tak macam sekarang. Sekarang kalau blackout sekejap pun dah boleh viral. Time blackout tu nak baca buku pun tak boleh. Buku yang saya pegang ni ialah buku Jom Kenali Siapakah Allah untuk jawab soalan-soalan anak macam Allah tu ada colour ke? Macam mana rupa Allah? Allah tidur tak? Buku ni juga untuk mak ayah, mantapkan balik asas tauhid so boleh jawab soalan anak tanpa ragu-ragu. Kalau nak kenalkan anak tentang Allah dengan cara yang lembut, boleh dapatkan sekarang buku ni dekat beg kuning.